Ada cadangan yang saya setuju menghadkan kuasa jawatan Perdana Menteri 10 tahun. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada umumkan yang kerajaan sedia meminda Perlembagaan Persekutuan bagi menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun saja. Ada cadangan yang saya setuju menghadkan kuasa jawatan Perdana Menteri 10 tahun. Bagaimanapun, Anwar dah tegaskan yang proses itu akan dilaksana dengan rapi kerana ia memerlukan konsensus semua parti serta sokongan 2/3 ahli parlimen. Kira apa-apa hal, semuanya melalui perlembagaan lah. Kita harus bina. Ini dia yang dibincangkan soal rundingan dan kesepakatan. Kalau ada persetujuan 2/3, sesi akan datang kita boleh pindah. Kiranya, apa yang Anwar nak buat ni sesuatu yang sangat positif dan baiklah untuk negara. Had tempoh ni juga yang akan menghalang penyalahgunaan kuasa, mengukuhkan integriti pentadbiran dan memastikan kepimpinan negara sentiasa segar dengan idea baru. Tak adalah seseorang untuk pimpin jawatan sebagai PM. Contohnya macam Presiden Soeharto di Indonesia yang perintah lebih kurang 31 tahun, akhirnya menjadikannya seorang diktator. Tapi nampak gaya ada juga puak yang mula panik dan tak puas hati. Tak lain tak bukan puak tu adalah puak pembangkang sendiri. Terbaru MP Alustar Afnan Hamimi mula mainkan naratif jahatnya bila dia kata yang DAP cuba nak rungkai dan ubah Perlembagaan Persekutuan ikut selera nafsu kehendak mereka. Hai, Afnan suka berhujah dengan konotasi yang sangat negatif dan hujah yang sangat lemah. Hakikatnya setiap pindaan memang memerlukan sokongan 2/3 ahli parlimen, termasuklah perbincangan terbuka dan perbahasan di Dewan Rakyat yang melibatkan pelbagai isu yang dekat dengan rakyat. Malaysia bukanlah negara autokratik yang boleh buat keputusan sesuka hati seperti yang mungkin mereka dambakanlah. Sebenarnya tindakan PAS untuk tidak mendukung pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan pindaan 2025 yang bertujuan untuk memperkuat serta membebaskan institusi parlimen dari jangkaman eksekutif baru-baru ini adalah bukti nyata bahawa mereka tak serius dan benar-benar menggarap prinsip demokrasi di negara ni. Di sini pentingnya kestabilan politik dan jangan mudah tergelincir serta leka dengan kilauan kedudukan dan kuasa sehingga mengabaikan tuntutan sebuah negara demokratik. Rakyat dah saksikan betapa kerakusan kuasa menjadi pedoman mereka dari mengusulkan perubahan dalam sistem selama 3/3 bulan mereka ditampuk kuasa satu ketika dahulu. Isu melibatkan hak penggal Perdana Menteri ini adalah sesuatu yang boleh menghalang dominasi politik individu. Justru ia sepatutnya dirungkai dan dihujahkan dengan adab dan wibawa yang tinggi. Tapi Afnan memilih untuk menjadi dangkal dan kosong nilai. Sekiranya inilah tahap pemikiran yang mengemudi kaum pemuda dalam PAS hari ini, bagaimana pula tahap pemikiran yang di peringkat bawah tu? Dan jenis serta bentuk apakah kaum pemuda yang bakal terhasil di masa hadapan dalam PAS melalui kepimpinan Afnan kelak? Mungkin Ketua Pemuda PAS ini perlu bertanya pada diri sendiri, apakah PAS tidak bersetuju dengan had penggal Perdana Menteri kerana mereka sendiri mahu satu-satu pemimpin tu kekal selama-lamanya? Tak syak lagi. Bila kita katakan yang PAS semakin panik bila demokrasi berjalan seperti sepatutnya di bawah kemudi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani ketika ini. Pelik sebenarnya, kenapalah usaha sebaik ini pun mereka masih mahu bangkang? Apatah lagi bila yang membangkang ni seorang ahli parlimen. Setidaknya ia adalah antara usaha untuk mengelakkan pemusatan kuasa apabila seorang Perdana Menteri ada kecenderungan untuk terus mengekalkan kuasa untuk tempoh yang lama, maka ia akan mendedahkan berlakunya pelbagai salah guna kuasa oleh kerajaan, khususnya Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, bila tempoh dihadkan, seorang PM akan berusaha melaksanakan program dan dasar dengan lebih cekap dan juga baik, maka ia akan menguntungkan rakyat sendiri. Sebagai ahli politik dan ahli parlimen, dasar baik ini haruslah didukung bersama, terutama apabila ada kesediaan dan keberanian yang dizahirkan oleh pemerintah untuk dibawa ke parlimen, bukannya membangkang membuta tuli.